View. Assalamualaikum semua. Ceritaku balik anu besut kampung Jabi. Besar sejak kecil lagi. Ada ramai ke sini? Sekarang ni kita acara untuk apa ni? Memancing beluk. Ni mata beluk. Mata ambil amak. Bos, abang mata teh tahu lagi. Ini mata yang original untuk ni. Okey, kita belanja view di sawah padi. Hari ni kita try buat acara memancing beluk dekat sawah padi ni. Sebelah ni ada sawit. Alright, kita belanja view dulu suasana di kampung. Okey, percubaan pertama. Suasana view. Ya, dia macam pakai area tu dia. Okey, area sini agak susah sikit. Air agak tinggi. Kita susah nak tengok dia punya lubang belut. Kita cuba cari di bahagian hadapan sana. Kalau tengok kat sini biasa kalau air surut kita dah nampak banyak lubang belut-belut dekat sini. Kita cuba tempat lain lah. Lagi sekali kita belanja view di sawah padi. Agak menarik sekali. Sekarang ni menunjukkan pukul 6 petang. Okey, kita ada hasil satu ke sebelah sana. Okey, ada satu ekor sudah dinaikkan. Ni dia. Ni tu Abah handsome kita. Abah away. Okey, satu ekor. Okey, percubaan kedua. Tak lekat. Ada ni. Okey. Sebab mata tu besar. Tak ada upai. Upai ada lah. Upai duduk denu. Duduk makan kehabisan pula. Dia makan tak lekat. Aduh ya. Upai kan? Percubaan kedua. Tukar joki. Tu. Kecil lah upai. Kecil lah ubai. Dia tarik dah saat ni. Jalan dah tangan tu. Air nak kecil ke yang lubang gitu. Kop besar. Ada? Tak sih. Saat ni tarik semua dah. Lain kali ikut lah membayar sikit. Oh, nak tarik dah. Tarik dah ni. Okey, dah tarik. Tarik dah saat ni. Okey. Acara dia. Okey. Cantik. Aduh, kecilnya patut. Oh, terlepas. Oh, kecil sangat. Patut terlepas tadi. Cari layang. Okey, kita ada seekor lagi. Panggilan. Tengok dia punya strike tu macam mana. Oleh Abang Akil. Yes. Okey. Mata ni pun ayah nak kebuka. Okey, daripada Abang Aking kita strike kedua. Mana? Hasil kedua. Ada barang. Okey, samping tu kita package belanja view di Besut Terengganu. Sawah padi baru dalam 3 minggu. Tip-tip kita hari ni santai petang. Kita cuba panggilan kedua. Sini ada lubang. Okey,
Nampak gayanya macam hasil kedua aja. Ui, 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 ui. Zoom sikit, zoom sikit. Oh, terlepas. Oh, kali kedua, percubaan kedua. Dia makan balik, makan balik. Oh, terlepas lagi. Kecil. Setengah lagi lah. Ambil cacing dulu. Rasa kecil. Rasa kecil kot terlepas ni. Oh, makan selalu. Dia kecil rasa, tak telikor 3 kali terlepas. Air besar ni. Cik weleh. Oh. Sadar kan boleh. Boleh dah, tarik. Patut terlepas pun. Boleh dah. Mana tu baik. Tengok. Oh. Okey, boleh dah tu. Dah. Okey tu. Oh. 3 ekor. Strike ketiga patut pun pasal dia kecil. Terlepas. Dan oh, kata pula. Okey. Hasil ketiga. Lebih besar pun. 15 minit berlalu. Kita masih lagi di sawah padi mencari belut saiz remaja. Jom. Inilah jiwa mula bercerita, pusing sawah hirup udara segar, angin desa buat hati pun sabar, santai tan mancing, belut celah batas dan parit padi, hasil sikit tak jadi hal, yang penting hati rasa tenang dengan view sangat menarik di sekeliling sawah. Kita buat video je hari ni. Kita tengok kat depan sana. Banyak macam ada. Macam. Okey. Kita ada seekor lagi. Strike kan nombor berapa ni? Nombor 4. Sekejap. Mana? Okey. Lucu dah. Baru nak buat. Sekali lagi. Okey dah. Tak makan. Yang tunjuk macam gitu. Oh, you tunjuk dia macam ni? Cik weleh macam. Oh, makan pulak dah. Makan. Kasih apa upah ekor dia? Dia makan rempah. Oh, dia pandang. Ekor ya. Tengok mana balik makan. Okey. Apa ni? Dah no tak ada main belut. Dah no. Tak ada nak pun ni. Sudah senja. Mau gelap. Hasil kita 3 ekor. Okey. Okey, kita tengok macam mana dia punya saiz. Ya. Kecil. Masalah nak ambil pisang ni. Oh, cuk. Tengok. Nakak. Ini saiz baby. Oh, baby. Terlepas. Kita auto release lah. Mana? Tu. Itu orang sebelah situ. Ekor ni regah tu. Auto release lah, kecil sangat. Okey.
Tak ada dah. Nak tengah cari lubang pula. Lubang tu bukan. Teradah ni. Hot dalam tu. Hmm. Oh, memang tak telika dia. Lagi sekali dia makan. Okey. Up. Ui. Okey. Terlepas kat mata pada rezeki lagi. Skip pergi tu mahal tu. Okey. Kali ke berapa? Kepak ke pak? 4 ekor. Okeylah. Santai petang. Okey, sambil santai petang di sawah padi. Macam belut. Alhamdulillah ada hasil setakat ni dalam tempoh dekat 1 jam. Hasil tak berapa banyak tapi strike tu ada. Dalam 4 ekor. Saiz B, saiz halus kecil-kecil tapi tak apa. Hasil tu ada. Alright. Kita try lagi. Kita tengok kat depan sana. Joki ni. Dia punya joki. Dia saja dah 3 ekor. Tadi awi yang kat sana pun ada lagi seekor dapat. Akin dapat 3 ekor. Okey. Dapat lagi satu. Kalau dia ada kadang-kadang puk lalu. Ada. Sekarang ni kita mencari strike belut. Tapi kita tunjuk view yang cantik. Tengok sikit burung sana. Okey. Pasang kuda-kuda. Allah, lama tak buat macam ni. Tu lubang tu ha. Apa? Habis upeh. Okey, dia makan sekali lagi. Kecil ke besar, pagi dia sangkut. Di senja hari dah maghrib dah ni. Oh, ada kecil. Kecil sangat, patut 2-3 kali. Okey, setakat ni sajalah. Di senja hari santai-santai. Sambil santai cari belut. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki. Ada 4 ekor, tapi saiznya memang bukan besar-besar. Kecil dan kecil lagi. Tapi tak apalah. Sambil view balik kampung. Dia punya suasana senja petang hari. Okey, jom kita balik. So alhamdulillah video yang pendek tapi ada kenangan, bukan pengalaman, kenangan yang berlalu di sawah belut sawah tapi kecil-kecil. So kita try lain kali lah. Okey, terima kasih atas tontonan anda. Semoga berjumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Okey, ini Abang Hakim kita. Hasil dia 3 ekor Abang Hakim. Apa ni? Awi berapa ekor? 2 ekor, seekor. tapi okey, janji hasil tu ada. Alright. Ceritaku Balik Ganu Besut Kampung Jabi.